Pernahkah anda rasa seolah-olah anda tersekat? Seolah-olah anda mengulangi corak yang sama berulang kali, tidak kira betapa keras anda cuba untuk berubah? Anda membaca buku, anda menghadiri seminar, anda menetapkan niat, tetapi ada sesuatu yang tidak kelihatan, satu daya tarikan graviti yang tidak kelihatan, yang sentiasa menarik anda kembali ke realiti yang anda cuba tinggalkan. Anda mungkin merasa kecewa, berfikir mungkin ada sesuatu yang salah dengan anda. Tetapi bagaimana jika saya beritahu anda bahawa daya tarikan ini bukanlah satu kelemahan? Bagaimana jika ia adalah gamer, satu frekuensi tenaga yang disiarkan dari bahagian yang paling dalam dan paling terdedah dalam diri anda? Bahagian ini adalah anak kecil dalam diri anda. Ramai di antara kita telah diajar untuk menangani luka masa lalu dengan cara menafikannya. Kita diberitahu untuk lupakan sahaja, jadi kuat, atau biarkan ia berlalu. Kita cuba untuk mengatasi, mengabaikan atau membungkam suara anak kecil yang terluka di dalam diri kita, mempercayainya sebagai tanda kelemahan yang menghalang kita. Tetapi di sinilah letaknya salah faham yang paling besar, satu kesilapan yang membuatkan kita terperangkap dalam gelung penderitaan. Konsep anak kecil dalam diri bukanlah sekadar idea psikologi yang manis. Melalui lensa fizik kuantum, ia adalah himpunan jejak tenaga, satu set frekuensi yang bergetar yang menentukan realiti semasa anda. Menafikan bahagian diri anda ini adalah seperti cuba mengabaikan satu not sumbang dalam sebuah orkestra sambil mengharapkan muzik yang indah. Ia tidak akan berhasil. Perbincangan hari ini bukanlah tentang membaiki sesuatu yang rosak. Anda tidak rosak. Ia adalah mengenai integrasi. Ia adalah jemputan untuk berhenti berperang dengan masa lalu anda dan sebaliknya memulakan dialog cinta dengan bahagian diri anda yang telah bertahan melalui segala-galanya untuk memastikan anda berada di sini hari ini. Kita akan meneroka bagaimana tindakan penyepaduan sedar ini bukan sekadar tindakan psikologi, tetapi satu anjakan frekuensi bertenaga yang menulis semula paradigma pengalaman hidup anda sekarang dan memecahkan corak generasi. Penyelesaian kepada rasa tersekat ini bukanlah dengan menolak atau melupakan anak kecil dalam diri anda, tetapi dengan melakukan sebaliknya. Penyelesaiannya adalah penyepaduan sedar. Ini bermakna berpaling ke dalam dengan niat, keberanian dan kasih sayang untuk berdialog dengan versi diri anda yang lebih muda ini. Ini bukan tentang menghidupkan semula trauma. Ini adalah tentang menjadi ibu bapa yang penyayang dan selamat yang mungkin tidak pernah dimiliki oleh anak itu. Dari perspektif tenaga, setiap pemikiran, setiap emosi dan setiap ingatan mempunyai getaran atau frekuensi yang tersendiri. Luka anak kecil dalam diri, rasa diabaikan, ketakutan, rasa tidak cukup baik, rasa malu, semuanya adalah getaran berfrekuensi rendah. Apabila emosi ini tidak diselesaikan, ia tidak hilang. Ia kekal terperangkap dalam medan tenaga anda, sentiasa menyiarkan isyarat kesusahan. Menurut hukum getaran, satu prinsip asas yang menghubungkan kerohanian dan sains kuantum, tenaga yang serupa menarik tenaga yang serupa. Jadi, jika medan tenaga anda secara tidak sedar menyiarkan frekuensi saya tidak layak, anda akan terus menarik pengalaman, orang dan situasi yang mengesahkan kepercayaan itu. Inilah sebabnya mengapa perubahan positif sering terasa sementara. Anda mungkin mengubah pemikiran sedar anda, tetapi siaran tenaga bawah sedar tetap sama. Tindakan berdialog dengan anak kecil dalam diri anda dengan kasih sayang dan penerimaan adalah tindakan menaikkan frekuensi secara radikal. Kasih sayang, belas kasihan dan rasa selamat adalah antara frekuensi tertinggi yang boleh kita jelmakan. Apabila anda menyalurkan tenaga ini ke dalam kepada luka lama, anda secara literal mengubah tanda tangan getaran luka tersebut.
Anda tidak memadamkan masa lalu. Anda mentransmutasikannya. Anda mengambil tenaga kesakitan yang padat dan berfrekuensi rendah dan mengubahnya menjadi kebijaksanaan, daya tahan dan kasih sayang yang berfrekuensi tinggi. Bayangkan hidup anda sebagai sebuah lagu. Kesakitan anak kecil dalam diri anda yang tidak diselesaikan adalah seperti not sumbang yang dimainkan secara berulang-ulang. Penyatuan sedar adalah tindakan menala semula not itu, mengubahnya menjadi harmoni yang indah, dan dengan itu mengubah keseluruhan melodi kewujudan anda. Untuk benar-benar memahami mengapa kita terus mencipta semula realiti yang tidak diingini, kita mesti melihat ke dalam sistem operasi minda kita. Neuroscience memberitahu kita bahawa sehingga 95% daripada tingkah laku harian kita, tindakan, pemikiran dan reaksi emosi kita dijalankan oleh minda separa sedar. Minda sedar, tempat kita menetapkan matlamat dan kemahuan kita, hanyalah puncak gunung ais. Kuasa sebenar terletak di bawah permukaan. Minda separa sedar ini diprogramkan, terutamanya dalam tempoh 7 tahun pertama kehidupan kita. Pada masa ini, otak kita beroperasi terutamanya dalam keadaan gelombang otak theta, yang merupakan keadaan yang sangat mudah menerima, hampir seperti hipnosis. Pengalaman, emosi dan kepercayaan orang di sekeliling kita diserap secara langsung ke dalam minda separa sedar kita tanpa penapis. Inilah domain anak kecil dalam diri. Jika semasa zaman kanak-kanak ini anda mengalami pengalaman yang membuatkan anda percaya, saya tidak selamat, saya perlu menjadi sempurna untuk disayangi, atau keperluan saya tidak penting. Kepercayaan ini tidak hanya menjadi ingatan. Ia menjadi program teras. Ia menjadi sebahagian daripada identiti anda. Cabarannya ialah kita tersilap menganggap program-program ini sebagai diri kita yang sebenar. Kita tidak berfikir saya sedang menjalankan program tidak cukup baik. Sebaliknya kita percaya saya adalah tidak cukup baik. Identiti yang salah ini adalah akar kepada semua sabotaj diri. Minda anda mempunyai satu arahan utama untuk sentiasa membuktikan kepercayaan teras anda adalah benar. Oleh itu, jika program separa sedar anda ialah saya akan sentiasa ditinggalkan, minda anda secara tidak sedar akan membimbing anda ke arah hubungan di mana anda akhirnya akan ditinggalkan hanya untuk mengesahkan program asal. Ini bukan kerana anda ditakdirkan untuk bernasib malang. Ia adalah kerana sistem anda berfungsi dengan sempurna seperti yang diprogramkan. Ajaran kerohanian purba telah lama memahami perkara ini. Mereka menyebutnya sebagai ego atau diri palsu, satu binaan yang diperbuat daripada kesakitan masa lalu dan kepercayaan yang terhad. Untuk mengingati siapa diri anda yang sebenar, makhluk yang berkuasa, berharga dan utuh, anda mesti terlebih dahulu menyedari apa yang bukan diri anda. Anda bukan program anda. Anda bukan luka anda. Anda adalah kesedaran yang memerhatikan semua ini. Sekarang kita faham mengapa, mari kita beralih kepada bagaimana. Perubahan ini bukan sekadar teori, ia memerlukan amalan yang disengajakan. Berikut adalah langkah-langkah praktikal untuk memulakan dialog penyembuhan ini dan mencetuskan anjakan yang pesat dalam realiti anda. Langkah pertama ialah mengakui, bukan menganalisis. Apabila gelombang emosi yang kuat melanda, seperti kebimbangan, kemarahan atau kesedihan yang mendalam, naluri pertama kita adalah sama ada untuk menolaknya atau cuba memikirkannya secara logik. Sebaliknya, hentikan. Ambil nafas. Kenali perasaan itu sebagai isyarat daripada anak kecil dalam diri anda. Ia adalah panggilan mereka untuk perhatian. Katakan secara dalaman, aku nampak kamu, aku dengar kamu, aku di sini bersamamu. Langkah kedua ialah dialog.
Setelah anda mengakui perasaan itu, ajukan soalan lembut kepada bahagian diri anda yang lebih muda itu. Tanya, apa yang kamu perlukan sekarang? Apa yang kamu takutkan? Jawapannya mungkin datang dalam bentuk perkataan, imej atau perasaan. Selalunya, keperluannya sangat asas. Untuk merasa selamat, untuk didengari, untuk diyakinkan bahawa mereka tidak bersalah. Jangan menghakimi jawapannya. Hanya dengar dengan hati yang terbuka. Langkah ketiga ialah memberi. Sekarang anda mengambil peranan sebagai ibu bapa yang penyayang dan berkuasa. Berikan kepada anak kecil dalam diri anda apa yang mereka perlukan. Jika mereka perlukan keselamatan, bayangkan anda memeluk mereka dengan erat, mencipta kepompong cahaya keemasan di sekeliling mereka dan berbisik, "Kamu selamat sekarang, aku akan lindungi kamu." Jika mereka perlukan pengesahan, katakan, "Apa yang berlaku bukan salah kamu. Kamu layak disayangi, sama seperti dirimu." Anda mempunyai keupayaan untuk memberi diri anda pada masa lalu apa yang anda tidak terima ketika itu. Di sinilah sains kuantum memberikan penjelasan yang mendalam melalui kesan pemerhati. Dalam eksperimen celah ganda yang terkenal, zarah seperti elektron berkelakuan berbeza, bergantung kepada sama ada ia diperhatikan atau tidak. Apabila tidak diperhatikan, ia wujud sebagai gelombang kebarangkalian. Apabila diperhatikan, ia runtuh menjadi zarah tunggal di satu lokasi. Ini menunjukkan bahawa tindakan kesedaran itu sendiri mempengaruhi realiti. Apabila anda mengalihkan perhatian sedar anda kepada kesakitan anak kecil dalam diri anda, bukan dengan penghakiman tetapi dengan niat kasih sayang dan belas kasihan, anda sedang bertindak sebagai pemerhati kuantum. Anda mengambil gelombang potensi kesakitan yang tidak menentu dan meruntuhkannya menjadi realiti baru, iaitu penyembuhan dan integrasi. Anda tidak hanya menyaksikan kesakitan. Anda secara aktif mengubah struktur tenaganya melalui tindakan pemerhatian yang penuh kasih sayang. Untuk memperdalam pemahaman kita, mari kita terokai konsep koheren dan inkoheren dari perspektif kuantum. Apabila hati dan fikiran anda tidak sejajar, anda menghantar isyarat tenaga yang bercampur-campur atau tidak koheren ke medan kuantum. Sebagai contoh, fikiran sedar anda berkata, "Saya mahu hubungan yang penuh kasih sayang dan sihat." Tetapi program separa sedar anda yang berpunca daripada luka anak kecil dalam diri anda menyiarkan getaran, "Saya tidak layak untuk dicintai," atau "Cinta itu menyakitkan." Medan kuantum yang bertindak balas kepada jumlah getaran tenaga anda menerima mesej yang keliru ini. Ia seperti cuba menala dua stesen radio pada masa yang sama. Apa yang anda dapat hanyalah bunyi statik dan hasil yang tidak menentu dalam hidup anda. Inilah keadaan inkoheren. Penyatuan anak kecil dalam diri adalah proses mewujudkan koheren. Apabila anda menyembuhkan kepercayaan secara sedar dan menyelaraskannya dengan keinginan sedar anda, hati dan fikiran anda mula bergetar dalam harmoni. Anda kini menyiarkan isyarat yang jelas, kuat dan koheren ke alam semesta. Isyarat, "Saya layak dan bersedia untuk cinta," kini disiarkan dari setiap peringkat kewujudan anda. Alam semesta yang sentiasa berusaha untuk padanan getaran tidak mempunyai pilihan selain untuk membalas dengan pengalaman yang sepadan dengan frekuensi baru anda. Di sinilah epigenetik masuk memberikan bukti biologi kepada proses ini. Epigenetik adalah kajian tentang bagaimana tingkah laku dan persekitaran anda boleh menyebabkan perubahan yang mempengaruhi cara gen anda berfungsi. Emosi kita adalah satu bentuk kimia. Emosi yang berpunca dari trauma, seperti ketakutan dan tekanan melepaskan koktail hormon seperti kortizol yang jika kronik boleh mengaktifkan jin yang berkaitan dengan penyakit dan keradangan.
Trauma ini yang dipegang oleh anak kecil dalam diri anda secara literal boleh membuat anda sakit. Sebaliknya, apabila anda terlibat dalam penyatuan yang penuh kasih sayang, anda menjana emosi berfrekuensi tinggi seperti cinta, rasa syukur dan keselamatan. Ini mewujudkan persekitaran kimia yang berbeza di dalam badan anda yang boleh mematikan jen tekanan dan mengaktifkan jen untuk kesihatan, kecergasan dan pemulihan. Inilah cara kita memecahkan corak generasi bukan sahaja secara psikologi tetapi juga secara biologi. Anda mengubah ekspresi genetik anda. Kebijaksanaan purba setelah lama mengetahui kebenaran ini. Falsafah Vedanta bercakap tentang samskara, iaitu kesan tenaga yang mendalam dari tindakan dan pengalaman masa lalu yang membentuk realiti masa kini kita. Luka anak kecil dalam diri adalah samskara yang kuat. Kitab suci dalam Alkitab menyatakan, sebab seperti orang berfikir dalam hatinya, demikianlah ia. Hati di sini bukan sekadar fikiran sedar. Ia adalah minda separa sedar yang mendalam, tempat kediaman anak kecil dalam diri. Dengan menyembuhkan dan menyatukan bahagian diri anda ini, anda sedang membersihkan samskara ini pada akar umbinya, membebaskan diri anda untuk mencipta dari titik kewujudan yang jelas dan berkuasa. Kerja ini bukanlah pembaikan sekali sahaja. Ia adalah satu cara hidup yang baru, satu hubungan berterusan yang anda pupuk dengan diri anda. Jadi, bagaimana kita mengintegrasikan amalan ini ke dalam kehidupan seharian kita yang sibuk? Kuncinya adalah dengan langkah-langkah kecil yang konsisten. Mulakan hari anda dengan daftar masuk. Sebelum anda mencapai telefon anda atau tergesa-gesa memulakan hari, letakkan tangan di atas jantung anda. Ambil nafas dalam-dalam. Katakan secara dalaman, selamat pagi si kecil. Kita selamat hari ini. Aku di sini bersamamu. Tindakan mudah selama 30 saat ini menetapkan nada untuk sepanjang hari, mengingatkan sistem saraf anda bahawa anda tidak lagi beroperasi dari mod survival masa lalu. Seterusnya, rangka semula pencetus anda. Apabila sesuatu atau seseorang membuat anda marah, cemas atau sedih, berhenti melihatnya sebagai satu halangan. Lihatlah ia sebagai satu peluang yang indah. Pencetus anda adalah sistem pesanan dalaman anda. Ia adalah anak kecil dalam diri anda yang berkata, "Hei, ini terasa seperti dulu. Aku perlukan bantuanmu." Daripada bertindak balas keluar, jeda, bernafas dan berpaling ke dalam. Tanya, "Apa yang kamu rasakan, sayang? Aku di sini." Dengan cara ini, setiap pencetus menjadi pintu masuk kepada penyembuhan yang lebih mendalam. Bukan jalan ke arah konflik. Satu alat yang sangat berkuasa ialah kerja cermin. Berdiri di hadapan cermin dan lihat ke dalam mata anda. Lepasi kritikan diri dan penghakiman. Lihatlah lebih dalam sehingga anda dapat melihat kilauan anak kecil di dalam. Kemudian, bercakaplah dengan mereka dengan lantang. Katakan perkara yang anda harap anda dengar ketika itu. Aku sangat bangga denganmu. Kamu sangat berani. Aku sayang kamu tanpa syarat. Ini mungkin terasa janggal pada mulanya, tetapi ia adalah salah satu cara terpantas untuk memprogram semula minda separa sedar anda dengan kebenaran cinta dan nilai diri. Sekarang saya mahu anda mencuba ini sekarang juga. Jeda video ini. Tutup mata anda. Letakkan tangan di atas jantung anda. Dan hanya katakan sama ada secara dalaman atau berbisik. Aku di sini, aku sayang kamu. Kita selamat. Rasakan anjakan itu walau sekecil mana pun. Tulis di ruangan komen di bawah dan beritahu saya apa yang anda rasakan. Satu perkataan sudah cukup. Tindakan kecil ini adalah permulaan kepada revolusi dalaman anda. Apabila anda memulakan perjalanan penyatuan yang mendalam ini adalah penting untuk bersedia menghadapi beberapa cabaran biasa. Apabila anda mula memberikan perhatian dan kasih sayang kepada bahagian diri anda yang telah lama diabaikan,
Kadang-kadang keadaan boleh terasa lebih teruk sebelum menjadi lebih baik. Ini dikenali sebagai tindak balas ego atau penentangan separa sedar. Selama bertahun-tahun, sistem anda telah membina tembok, mekanisme pertahanan dan strategi survival di sekeliling luka anak kecil ini. Apabila anda mula mendekati luka ini dengan cinta, sistem pertahanan lama akan berbunyi penggera. Ia mungkin berkata, berhenti, ini berbahaya. Kali terakhir kita merasa terdedah, kita terluka. Emosi yang lama ditindas mungkin timbul ke permukaan. Ini adalah normal. Ia bukan tanda bahawa anda melakukan sesuatu yang salah. Ia adalah tanda bahawa penyembuhan sedang berlaku. Ia seperti membersihkan luka yang dalam. Ia perlu dibersihkan sebelum ia boleh sembuh dengan betul. Rakan kepada penentangan ini ialah keraguan. Fikiran logik anda akan masuk dan berkata, ini karut. Bagaimana bercakap dengan diri sendiri boleh mengubah apa-apa, saya hanya mengada-ada. Akui suara ini. Ia adalah suara paradigma lama. Paradigma yang percaya bahawa perubahan hanya boleh datang dari luar. Apabila keraguan muncul, perkuatkan diri anda dengan sains. Ingatkan diri anda. Ini bukan sekadar bercakap. Anda sedang mengarahkan semula perhatian sedar anda yang menurut kesan pemerhati mengubah realiti pada tahap kuantum. Anda sedang mencipta laluan saraf baru dalam otak anda melalui neuroplasticity. Anda sedang mengubah kimia badan anda dan ekspresi gen anda melalui epigenetik. Anda sedang menyiarkan isyarat tenaga yang koheren ke medan kuantum. Anda secara aktif menulis semula realiti anda pada tahap yang paling asas. Sekarang, satu anjakan perspektif yang paling berkuasa yang boleh anda buat ialah ini. Berhenti melihat anak kecil dalam diri anda sebagai mangsa yang terluka yang perlu diperbaiki. Sebaliknya, lihat mereka sebagai wira yang berdaya tahan. Anda berada di sini hari ini, hidup dan bernafas kerana anak itu terselamat. Mereka melakukan apa sahaja yang perlu dilakukan. Mereka membina tembok, mereka menjadi tidak kelihatan, mereka menggembirakan orang lain, mereka memberontak untuk membawa anda ke saat ini. Setiap mekanisme pertahanan yang anda perjuangkan sekarang pernah menjadi strategi survival yang bijak. Daripada menghakimi mereka, hormatilah mereka. Berterima kasih kepada mereka. Berpalinglah ke dalam dan katakan, terima kasih kerana melindungiku. Terima kasih atas kekuatanmu. Tugasmu sudah selesai. Sekarang aku boleh ambil alih. Kita selamat. Anjakan dari membaiki kepada menghormati mengubah segala-galanya. Ia membawa kita kepada kebenaran muktamad. Nilai anda adalah semula jadi. Ia tidak pernah hilang. Ia hanya ditutupi oleh lapisan pengatur caraan dan kesakitan. Anda tidak perlu mencapai apa-apa, membuktikan apa-apa atau menjadi sesiapa untuk layak menerima kasih sayang, terutamanya kasih sayang anda sendiri. Anak kecil dalam diri anda dilahirkan dengan sempurna. Anda masih insan itu. Kita telah melalui satu perjalanan bersama hari ini. Kita bermula dengan melihat anak kecil dalam diri kita sebagai sumber masalah kita sebagai sesuatu yang perlu diatasi. Kini, kita melihat bahagian diri kita ini sebagai sumber kebijaksanaan yang mendalam, sebagai wira yang berdaya tahan yang memegang kunci kepada kebebasan kita. Kita telah beralih dari cuba melupakan masa lalu kepada menyepadukannya sebagai sumber kekuatan kita. Ini lebih daripada sekadar teknik bantuan diri. Ia adalah anjakan paradigma yang lengkap dalam cara anda mengalami realiti. Anda beralih dari menjadi mangsa keadaan masa lalu anda kepada menjadi pencipta sedar masa kini dan masa depan anda. Anda berhenti cuba mengubah dunia di luar diri anda dan sebaliknya anda mengubah frekuensi di dalam diri anda. Ini membawa kita kepada prinsip resonans kuantum.
Apabila anda secara konsisten bergetar pada frekuensi keutuhan, cinta diri dan keselamatan dalaman, anda secara semula jadi dan tanpa usaha mula menarik pengalaman, orang dan peluang yang sepadan dengan frekuensi itu. Anda tidak lagi perlu mengejar, memaksa atau memanipulasi realiti. Sebaliknya, anda menjadi magnet untuk realiti yang anda inginkan. Orang yang tepat muncul. Peluang yang sempurna datang. Penyelesaian kepada masalah lama menjadi jelas. Ini bukan sihir, ia adalah fizik. Anda menarik apa yang anda adalah pada tahap getaran. Kesan kerja ini melangkaui kehidupan pribadi anda. Ramai di antara kita membawa beban corak generasi, ketakutan, kepercayaan terhad dan trauma yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Apabila anda menyembuhkan luka anak kecil dalam diri anda bukan sahaja menyembuhkan diri anda sendiri. Anda sedang menghantar gelombang penyembuhan kembali melalui garis keturunan anda dan kehadapan kepada generasi yang akan datang. Anda menjadi pemutus rantaian. Anda adalah orang yang berkata, penderitaan ini berakhir di sini dengan saya. Anda sedang membebaskan nenek moyang anda dan memerdekakan keturunan anda. Anda adalah bukti hidup yang hebat akan kelangsungan hidup dan ketahanan diri anda yang lebih muda. Setiap nafas yang anda ambil adalah satu kemenangan. Kasih sayang yang anda cari dari dunia luar telah lama menanti anda di dalam diri anda selama ini. Jangan takut untuk berpaling ke dalam. Pergilah bertemu dengan mereka. Diri anda yang sebenar sedang menunggu. Perjalanan anda untuk mengingati siapa diri anda yang sebenar bermula sekarang. Jika mesej ini bergema dengan anda, langgan saluran ini di mana? Kita terus meneroka jambatan antara sains dan kerohanian. Kongsikan video ini dengan seseorang yang perlu mendengar bahawa mereka tidak rosak. Dan yang paling penting, ambil kasih sayang ini dan halakan ia ke dalam. Alam semesta sedang menantikan lagu baru anda.